Assalamualaikum. Kan? Jumpa tepi jalan, orang pandang-pandang. Senang juga. Ni nak bina ni, rumah tangga aku sendiri. Saya kira ni kadang-kadang hak yang faham pun buat juga. Pandang-pandang cantik juga. Ustazah. Ada juga. Dia sama-sama. Lepas tu pandang-pandang, lepas tu apa dia? Faktisah senyum-senyum, lepas senyum. Assalamualaikum. Tak jawab, dosa. Masya Allah. Lepas assalamualaikum, fakalamun. Lepas bagi salam, tanyalah, you mai dari mana? Anti mai dari mana? Ini bahasa-bahasa Jangan ni. Anti mai dari mana? Lepas fakalamun, famau'idun. Buat temu janji. Boleh tak kita jumpa dekat nasi ayam Nusantara? Cukup sekarang tu. Tak lebih daripada itu. Cukup. Ini cara Islam, caranya bukan begitu. Islam caranya, pemilihannya itu memang telah digariskan oleh Islam itu sendiri. Malahan bila anak itu lahir dan bentuk anak yang baik itu, mak dan ayahnya perlu baik, dan nak lahir keluar saja sudah ada perbezaan antara kita dengan orang lain. Cina lain, Melayu, Islam lain, Melayu saja lain. Padahal ni orang yang tak faham Islam, orang yang tidak memahami apa dia peraturan Islam, bila lahir dia anak cari hilal azan. Lagi malam lahir saja anak, dia bawa siap-siapkan handphone dia, dia rekam Allahu Akbar, letak kat telinga anak dia. Ini bukan cerita dongeng, ada pula. Sebab kita syaratnya azan. Ini cara-cara antara perkara yang perlu kita faham bahawa identiti kita sebagai seorang Muslim itu berbeza dengan orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya kita sama-sama mencermin diri kepada saudara kita. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu atas agama, ada dini khalili, ada agama saudara-saudara. Kalau kita tengok pada hari ini, Masya Allah, sahabat-sahabat kita semua, etika dan sebagainya, sahabat-sahabat kita orang baik, orang akan kata kita juga adalah orang baik. Sampai kita di kalangan golongan keliling kita itu, orang insya Allah, maka orang akan kata falyanzur man yukhali. Maka hendaklah kita tengok siapa yang digerakkan kepada dia. Jadi itu penting bagi kita untuk kita ini menjadi cermin kepada saudara kita, dan saudara kita mencermin kepada kita siapa kita dan ke mana kita nak bawa. Kita adalah para duat, kita adalah para pembawa Islam Allah SWT, dan kita perlu sama-sama memperbaiki diri kita. Oleh itu, kita kena ada ciri-ciri standard, supaya ciri-ciri standard ini dapat kita kenal pasti. Ini dia dimaksudkan dengan ini dia ciri-cirinya, ini dia ciri-cirinya, bagi memudahkan kita. Oleh itulah mawsafat ataupun ciri-ciri pribadi Muslim ini dilahirkan, dan ia juga dapat membentuk pribadi dan jati diri sebagai seorang Muslim. Baik. Memang banyak ciri-ciri pribadi Muslim. Yang pertama segi aqidiyah, segi akidah, salim akidah. Ibadiyah, insya-Allah akan disyarahkan oleh Ustaz Fadlan, insya-Allah. Ibadiyah, segi ibadah, sahihul ibadah. Ruhiyah, ruh. Mujahidun li nafsi. Seterusnya akhlakiyah, segi akhlak, kita nak bentuk bagaimana? Badin al-khuluq. Dari segi fikriyah, fikrah kita, musaqqaf al-fikr. Ijtimaiyah, masyarakat pula macam mana? Kita sebagai seorang da'i dalam masyarakat pula macam mana? Kita nak bentuk sampai jadi macam mana? Mestilah nafi'an li ghairi, yang boleh bermanfaat kepada yang lain, kepada orang lain. Lepas itu sahihiyah, kesihatan kita. Hari ini ada juga yang minta excuse. Semalam dia minta excuse. Ustaz, dia panggil pun kita bagi Ustaz, kenapa? Saya boleh tak saya nak excuse lah. Excuse apa? Excuse rela ngaji.
saya ni tak apa nak boleh jalan sekarang. Saya takut pingsan. Dia dah mulalah nak excuse. Sebab apa? Biasanya dia itu tak kesihatan itu tak apa nak membenarkan. Dia sepatutnya macam sedar ni hak badan besar ni dah sepatutnya tak boleh minta excuse kan. Besar. Hak kecil ni adalah jalan dia. Tapi kita nak buktikan bahawa yang besar-besar macam kami ni, yang tua-tua macam kami ni, insya-Allah kami akan ke depan. InsyaAllah. Tetap belakang. Sehingga di sini qabil jis, bagaimana berbentuk kekuatan jis, kekuatan diri kita sendiri. Dan rangkumi juga sehingga juga qadir ala kasbi, kita mampu untuk bekerja. Ini perkara yang telah disebut dan bidang-bidang yang kita akan bincang insya-Allah. Bukan saja oleh Ustaz, juga Ustaz saya yang lain seperti saya sebagai insya-Allah. Yang satu lagi syakhsiyah. Pribadi kita ni syakhsiyah ini munazzam fi syu'un. Tersusun di segi urusan kita dan yang akhir hari sama ala waktu. Kita menjaga waktu. Ditugaskan kepada Ustaz iaitu untuk melihat bagaimana yang dimaksudkan dengan salimul aqidah. Apa itu kepentingan akidah iman itu sendiri? Seperti mana yang telah disebut dalam kereta yang paling penting itu minyak atau bateri? Dalam sebiji kereta, minyak atau bateri kat sini? Sebab kereta PAJ selalunya minyak ini masalah. Tapi Ustaz nak tanya, minyak dengan bateri yang mana yang lebih penting? Minyak lebih penting. Bateri lebih penting. Kalau ada bateri tak ada minyak, tak ada jalan kan? Tapi kalau ada minyak tak ada bateri, tak ada jalan juga. Maksudnya kedua-duanya penting. Kedua-duanya penting. Dalam diri kita yang Allah Ta'ala jadikan ini cukup cantik dan hebat ini. Dalam diri kita ini ada satu benda yang penting. Walaupun banyak lagi benda ini, tapi kalau tidak ada benda itu, yang lain itu tak akan berjalan. Iaitu hati jantung kita. Di sinilah tempat beradanya iman tersebut dan tempat beroperasinya darah tersebut ke seluruh badan kita dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ukurannya itu Allah Taala Maha mengetahui dan ukurannya itu adalah lebih kurang tetap. Dan ianya berjalan mengikut seken yang telah ditetapkan. Dan ianya mengikut pipe-pipe sehingga pipe yang besar. Lepas itu dia akan masuk pipe yang kecil. Lepas itu dia akan masuk pipe yang lebih kecil. Dan dalam pipe yang lebih kecil ini Allah Ta'ala telah meletakkan ukurannya. Tidak boleh lebih. Kita nak buat tentang kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam otak kita ada satu urat yang paling kecil sampai ke situ. Kalau darah oksigen tak sampai ke urat yang paling kecil tersebut, maka dikatakan stroke. Itu salah satu lah. Betapa hebatnya Allah SWT yang telah menjadikan kita bagaimana ukuran itu dan kekuatan pump dan tubuh kita itu boleh sampai ke urat yang paling akhir sekali dalam otak kita. Itu betapa hebatnya Allah SWT. Dan benda yang paling penting untuk lepak tersebut iaitu jantung. Begitulah juga kita sebagai seorang Muslim dan mukmin. Benda yang paling hebat, yang paling penting dalam diri kita sebagai seorang mukmin iaitu iman. Iman itulah yang akan menjaga segala amal yang akan zahir daripada kebadan. Iman itu penting. Isu iman bukanlah satu isu sampingan yang boleh dipandang ringan atau dilupakan. Ini satu benda yang cukup penting. Oleh itu setengah orang dia kira makan. Kalau bulan Ramadan ni pergi pasar Ramadan, Masya Allah, kaki, tangan, telinga semua digantung dengan makanan. Sebab yang paling penting bagaimana dia nak memenuhi jasad, memenuhi kehendak makan nafsu. Oleh itu dia akan tunjuk semua, tak cukup. Bawa anak 10 semua bawa. Semua bawa makanan. Sebab dia pentingkan jasad. Sama juga kalau kita pergi pada Mulu contohnya. Pergi orang Mulu dia tengok dia dengan Cina dengan cara Cina nya, Melayu dengan cara Melayunya. Bawakan ubat streaming rel dan sebagainya. Sebab apa ni makcik? Rel sekat sangat ni. Oh, tak nak pergi sakit. Memang betul tak nak pergi sakit. Tetapi kita lebih mementingkan tak sakit di jasad kita, tetapi kita menghiraukan, tidak menghiraukan